Mana video tadi? Hah? Kakak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ataf lah mana? Dan sunat yang mengikut bagi sembahyang fardu. Dan diibaratkan untuknya sunat yang mengikut bagi fardu pula dengan sunnah rawatib. Waya dan bermula dianya sunnah rawatib itu 17 apa 17 rakaat. Nah, jadi ronyo masalah ulang baca masalah sunat yang mengikut bagi sembahyang fardu. Sunat no gepubut only dah pubut sembahyang fardu. Yang mengiringi sembahyang fardu kan ahli fardu. Karena bisa jadi segolam fardu yang mengikut sembahyang fardu yang mengiringi sembahyang fardu, baik segolam dah sembahyang fardu ataupun sesudah sembahyang fardu. Nanti ibarat dengan sunnah rawatib. Sepenan dengan sunnah rawatibnya biasa ada yang ke nah. Ada yang ke apa sunnah rawatib. Ya, ilop di qabliyah ngan ba'diyah. Sunat qabliyah berarti segolong sembahyang fardu, sunat ba'diyah ahli sembahyang fardu. Pada bubuk je fajar. Ahli dah mau wate bubuk sembahyang qabliyah luhur ahli dah mau wate luhur. Baik segolong dah mau wate luhur. Hana qabliyah luhur pakai karena golom idama wate. Ya misalnya golom azan luhur, ya bubuk qabliyah luhur nah. Lanjut. Oleh dama wate luhur. Pada encik oleh azan luhur hanya baru bubuk qabliyah luhur. Baru sembahyang luhur. Tapi menyatakan kira daya kadang telat. Maklum danya urinang. Nyaurakan biasa oleh azan sekitar 5 ataupun 10 minitnya ke iqamah. Mana yang maklum lah Nayo tanya tu sembahyang. Kalau dah tu sembahyang dah budak dah bacut, dah boleh lah bacut. Yang menan truk tanya dalam masjid, kayu kamah hana merupak oleh sembahyang qabliyah. Yang kibat dia pubut ahli sembahyang luhur. Tapi segala pubut ba'diyah. Nampak? Pubut qabliyah ahli sembahyang luhur, segala pubut ba'diyah. Jud. Punya sangkira hana merumpak dengan imum. Yang misalnya golam lih dan sembahyang qabliyah kaidang sembahyang luhur. Yang berarti baik pupuk ilah sembahyang qabliyah pupuk sembahyang luhur. Ikut imum ilah. Pada encik pupuk qabliyah ahli sembahyang luhur. Nampak? Alain hanya pupuk ba'diyah segolong qabliyah. Bukan karena golom dah mewate. Golom sembahyang luhur maksud ni. Hanya pupuk ba'diyah segolom sembahyang luhur. Pada dah mewate ba'diyah ahli sembahyang luhur. Ahli sembahyang luhur baru je ba'diyah luhur. Jadi menyatakan kira agak tanya golom dah sembahyang luhur berarti hanya pupuk ba'diyah ilah. Ya pupuk ba'diyah yang awal. Mesti kadang awal tak. Awal kaibang luhur trap jamaah macam. Oleh sembahyang qabliyah. Hanai dang-dang, hanai kamah-kamah lah. Kena sembahyang ba'diyah ya kadang-kadang. Hanjut. Yang mesti sembahyang luhur ilah baru sembahyang ba'diyah. Karena kita mau wate ba'diyah oleh sembahyang luhur. Tengku banyak qabliyah golong azan. Lanjut. Pihak azan. Oleh azan baru sembahyang qabliyah. Hanya hanai dah mau hotel loh. Dah mau hotel je, only dah mau hotel lu.
Yang nombor wahya dan bermula dianya sunnah rawatib itu 17 rakaat. Jadi sunnah rawatib 17 rakaat. Dah 17 ya 2 rakaat surah lam. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar tu 2 rakaat surah lam. Subuh. Surah lam sembahyang subuh, pupuk ilah sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau dah berah baru awak kita sebut qabliyah makan. Oh, awak kita sebut 2 rakaat fajar makan. Karena 2 rakaat fajarnya seafdal sembahyang rawatib. Seafdal sembahyang rawatib yang ke sunnah Fajar. sunnah fajar. Fajar. Fajar suami. Fajar cahaya. Pengekalan Nabi 2 rakaat fajar lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Alahan Ahli 2 rakaat fajar yang lebih afdalam tak ketinggalan rawatib yang muakkad. Rawatib yang muakkad yang dah yang nak begah deka yang 2 boh rakaat kan. Puput boh rakaat. 2 boh rakaatnya mati rawatib yang muakkad. Alahan baru yang hana muakkad. Kok jaga. Alahan gesunatkan bak sembahyang qabliyah subuh. Sunat bak qabliyah subuh baca surah Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa. Ya kah? Sunnah baca apa? Apa sunnah baca qabliyah subuh? Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa. Alam Tara Kaifa surah Al-Fil lah. So yang baca 2 buah surahnya wadah sembahyang qabliyah menghilangkan penyakit bawasir. Bawasir apa? Apa ikan mata Aceh? Penyakit bawasir. Ada di punggungan. Amin. So yang baca Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa segala sembahyang subuh menghilangkan penyakit bawasir. Ada no lam-lamnya nah. Itu hanya bila buat dia darah tu kan. Yang kan bawasir berarti. Bawasir apa penyakit lainnya? Penyakit ambil kan? Dengku. Aha. Dia punya kata mama. Dia nak ubat. Punya apa? Dia nak ubat dia. Banyak operasi. Tapi operasi dah kau apa kau atau dah kaya. Sama. Macam operasi je dengku. Cara je? Pakai obat tradisional. Yang nak cara bawa tradisional. Yang kakak? Dengku mula buat bosan pada dalam sembahyang sunnah fajar. Dalam sembahyang sunnah fajar. Qabliyah subuh. Pada qabliyah subuh. Alahan sunat berpisah antara sembahyang qabliyah dengan sembahyang subuh walaupun qada dengan berbaring. Pisah antara sembahyang qabliyah subuh dengan sembahyang subuh. Segala dah bubuk sembahyang subuh, pisah Naila.
sembahyang qabliyah, pisah antara sembahyang qabliyah dengan sembahyang subuh dengan berbaring. Berbaring ihtidaat. Baik langsung pupuk ju sembahyang subuh. Tak ada masalah berbaring tidak ada ihtidaat dalam solat la ihtidaat. Kecuali hanya kaedah imunya baik le. Tapi menyangkira ada awal baca je dan yo. Awal tak jaga sembahyang kai bang subuh tungku imum mantan dengut awal jaga ni awak bukan tungku imum. Awal jaga ni yo dah bubuk je sembahyang qabliyah nya pisah antara sembahyang qabliyah dengan sembahyang subuh dengan berbaring. Walaupun qada. Khusus subuh. Walaupun qada. Qada sembahyang subuh. Qada ba'diyah ataupun qada subuh. Ya, golongan bubuk sembahyang qabliyah dengan sembahyang subuh, pisah antara qabliyah dengan subuh dengan berbaring. Berarti di sembahyang qabliyah tengok dah sihat. Dia teka dia ada pegang kat 4 belut. Walaupun hanya dengut. Untuk farad macam untuk pisah antara qabliyah dengan subuh. Baik dengut untuk. Cuma semayang tu. Dah buat lah. Pakai. Azan lah. Azan dah. Azan. Nah dalam kak. Wa yusannu ayu fasalla. Kalau bubur.